Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz akan berkongsi cara untuk kita mendapatkan markah bagi soalan intisari ayat di bahagian B. Contoh soalan intisari ayat di bahagian B ialah 2 markah yang akan diberikan kepada semua calon. Jadi macam mana kita nak dapatkan 2 markah tersebut? Ialah kita perlu memberikan satu isi dan satu huraian untuk mendapatkan 2 markah. Contoh soalan intisari ayat berdasarkan ayat Al-Quran dari tajuk Ihsan terhadap ibu bapa, tingkatan 4 daripada surah Luqman ayat 14 hingga 15. Contoh soalan, jelaskan intisari ayat berdasarkan ayat Al-Quran di atas. Jadi macam mana kita nak jawab supaya kita dapat 2 markah? Ialah kita menyertakan isi. Contoh isi, Allah menerangkan bahawa setiap anak wajib melayani kedua ibu bapa beserta dengan huraian supaya menjaga hak-hak mereka. Jadi kesimpulannya, kalau kita menguasai ayat Al-Quran yang diberikan, maka kita akan dapat jawapan yang tepat untuk soalan intisari ayat. Jangan lupa untuk follow TikTok Yayasan Pelajaran MARA atau YPM dan kongsikan dengan kawan-kawan untuk mendapatkan tips dan panduan subjek-subjek SPM yang lain.